Ayah, masak apa tu? Hari ni kita masak ikan siakap steam limau. Mula kita masukkan bawang yang sudah dimayam ataupun iris seperti bawang besar. Kita masukkan bawang putih. Kita masukkan halia. Kita masukkan serai. Lepas tu kita masukkan cili padi mengikut kepedasan. Lepas tu kita boleh perasakan dengan garam, gula merah. Masukkan air perahan limau. Kita masukkan 1 sudu sos ikan, 1 sudu sos tiram. Masukkan air bancuan cube pati ayam. Masukkan akar ketumbar, daun ketumbar, dan kita gaulkan dia sampailah dia sebati. Lepas tu kita boleh masukkan air bancuan tempur jagung. Kita gaulkan dia untuk seketika. Lepas tu kita curahkan ke atas ikan siakap yang sudah dibasuh dan digelar. Kita ratakan seluruh ikan. Bila dah rata, kita boleh kukuskan di atas api selama 20 minit ke 30 minit. Bila isi ikan tidak lekat pada tulang, makanan siap untuk dihidangkan dan boleh makan bersama nasi yang panas. Jom makan!